Pikiran nunggu-nunggu dum dalam inohat dengan ibadat. Dalam TikTok. Kalian fiti-fiti orang dum. Dah raya boh timon bro. Dah yang cut boh hapul. Dah yang raya boh kiri. Nantian mood. Tengok habis Bismillahirrahmanirrahim lah. Pasal pada menyatakan lah. Dari firman Allah matab. Nanti orang yang tahu lah. Ini lun mohon awak ada awak yang nebut, bak nebut, bak ikut deras. Awak ada urang beut pinang pagam lun mohon tengku. Nyo katuk beut tengku ka. Nyo kawatir lehoi tengku baik tengku berangkat, tengku dang imam dak kamu mengikut dengan berkat ini. Ha coba yuk. Baik pelarian. Kamu perlu mengaji berkat ilmiah tengku. Nyo temu buat ali asar, ali lehoi. Pokoknya ali insya. Pokoknya ali sesudah. Nyo baik tem lewat dan bakal buat. Kamu tengku menyuruh membuat positif lewat. Di positif lah, pada ablah, puasa puasa kamu akan ikut berjamaah dengan orang. Newirid tengku mengat berkat ilmiah kamu. Malah maghrib nanti tengku untuk membuat. Ayo dia teman insya tengku nutup. Ngedang imam tengku mengat berkat ilmiah kamu. Yohana. Pada je kopi. Nyo kali dah rembut. Ulang tu mah keduanya cik lau. 0% anak masuk ke dalam akhirat. Pajan taleh, pajan kucuk, wate gerdum tu gempa 8,3 kurangnya baru taleh dah. Kucuk nak waduk ni. Ino kakak dua jikan la ilaha illallah. Kakak dua jikan subhanallah. Tiung jikan la ilaha illallah. Berarti manusia gua lihat tu lihat ni. Ya kan? Dak melah ibi payah abdu ai gua payah tewa. Hanje cik kun. Malah ke ibi na payah abdu ai gua na payah tewa. Jit tak beut lah. Dah enggak payah ada bayi. Nah, dalam kitab tungku cara mengikuti orang saleh agar kita menjadi orang yang saleh. Nah, dalam kitab mandu mana payah lu jelaskan mandu. Nyo tu buat dengan pegak konten. Ikut-ikutan Raffi Ahmad. Ikut-ikutan Was.